Kadang-kadang saya hafal pagi tu dah lancar, tapi bila nak tasmik esok, gun kat otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad Azman. Saya akan ceritakan sedikit tentang pengalaman saya yang berada di sini. Apa yang saya suka kat sekolah ni adalah kawasan persekitaran kawan-kawan saya. Saya ni jenis sifat pemalas, jadi apa-apa yang kawan-kawan saya main, saya pun ikut sekali join. Tapi bila tengok kawan-kawan saya ada yang memang mindset dia orang betul-betul nak khatam, saya pun terdorong sekali untuk join dia orang menghafal pahala buat dia orang. Cabaran saya pula kat sini adalah cabaran dalam menghafal juga. Kadang-kadang saya hafal pagi tu dah lancar, tapi bila nak tasmik esok, gun kat otak. Jadi saya teruskan je menghafal, saya teruskan je lancarkan supaya tidak membazir yuran yang mak ayah kita dah bayar. Sebab mak ayah kita harapkan kita memang khatam kat sini. Jadi buat betul-betul. Saya Alhamdulillah kini berada di juzuk yang ke-25. InsyaAllah target khatam saya adalah pada akhir bulan 8.